أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Jemaah muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur pertamanya dan selamanya sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan kurnia juga izinnya kita masih diberikan kesihatan juga masa yang lapang pada pagi ini bagi kita sama-sama menyambung kembali perbicaraan dan perbahasan kitab pengajian kita, menerusi kitab La Tahzan, yang memberi makna jangan berduka cita ataupun jangan bersedih hasil karya Dr. Abdullah Ain Al-Qarni hafizahullah ta'ala. Dan hari ini insyaAllah kita akan sambung perbicaraan kita menerusi kitab kita ini, sambungannya pada muka surat yang ke-19. Muka surat yang ke-19, tajuk yang ke-7, iaitu berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada. Berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada. Baik, jemaah muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bila merujuk kepada memudahkan urusan lain, memudahkan urusan orang lain, apa maknanya jemaah sekalian berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada? Kerana kita dituntut untuk melakukan kebaikan kepada siapa saja yang kita bertemu. Jangan nanti orang tu kita kenal, jangan nanti orang tu kita muliakan, jangan nanti orang itu adalah orang yang mungkin kita mengharapkan sesuatu pada dia, baru kita nak buat baik pada dia. Kerana apa? Kerana setiap apa yang kita lakukan kepada orang lain itu, maka sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang perlu kita ambil tahu, akan kita diberikan ganjaran dan balasan apa yang kita lakukan. Itu kita perlu pegang. Hari ini kita buat baik pada orang, mungkin tidak esok, lusa, bulan, kebaikan itu akan serta-merta balik pada kita. Antaranya sedang jemaah, bila mana kita ini memudahkan urusan orang. Hari ini kita mudahkan urusan orang, kita tolong orang. Esok-esok kita kena tahu juga, ada ketika dan keadaannya kita juga perlu bantuan dari orang lain. Sebab hidup ni, kata pepatah kita, dia ibarat roda. Ada ketikanya kita di atas, ada ketikanya kita di bawah. Ada ketikanya kita ini membantu orang, dan ada ketikanya kita memerlukan bantuan daripada orang. Sebab itu agama tidak menyuruh untuk kita ni bersikap mendapik dada. Dia kata, aku tak heran orang, aku tak kisah kalau orang tak tolong aku boleh buat sendiri. Jangan cakap. Sebab apa? Kita hidup ni saling memerlukan di antara satu sama lain. Nak menunjukkan sifat kita yang penuh dengan kelemahan ini, Allah dah berikan kepada kita suatu gambaran dan petunjuk untuk kita muhasabah. Lihat, ketika mana kita keluar daripada perut ibu kita, saat itu kita perlukan bantuan untuk orang menyambut kita. Dan saat masa yang sama kita juga memerlukan bantuan orang lain, yakni ibu kita sendiri, untuk menyusukan kita. Kita tak macam binatang. Binatang kita tengok dia keluar daripada perut ibu dia, ibarat kita tengok lembu. Lahir saja daripada perut ibu dia, dia pandai tak nak cari kandung susu ni? Dia pandai. Lahir dia, keluar dia berdiri, dia lompat gini tu. Sekali lagi di mana? Dia pergi ke kantung susu ibu lah, pergi menyusu. Ke ibu kata, "Mama sini, mama duduk ibu baring ni mana?" Ada? Maka kata, kalau binatang tidak perlu kepada bantuan. Dia sendiri Allah Ta'ala ilhamkan untuk apa? Untuk pergi ke kantung susu ibu dia. Tapi kita manusia yang Allah nak cerita penuh kelemahan, perlukan kepada orang lain. Macam mana saat kita menyusu, saat anak aku masih kecil, ibu yang bantu untuk susukan anak dia. Sama ada dia minum susu terus daripada ibu tu, ataupun menggunakan
bantuan alat botol dan sebagainya, tapi hakikinya kita perlukan kepada bantuan orang. Saat kita nak belajar bertatih jalan, siapa yang pimpin dalam kita? Ibu kita, mungkin ayah kita dulu, yang duk latih kita bertatih daripada selangkah ke selangkah. Kemudian saat kita dewasa, siapa yang ajar kita untuk mengenali dunia ini, mengenali urusan kehidupan kita, daripada bermulanya kenal huruf A, B, C, kenal huruf alif, bata dan sebagainya. Semua diperlukan kepada bantuan. Kita perlukan kepada orang lain. Kita bekerja pula, dengan siapa kita perlukan? Dengan orang juga. Kita berurusan dengan orang keliling. Dia berniaga. Berniaga dia tak akan maju kalau mana orang keliling tak bantu dia. Kalau orang keliling tidak memberi barang, membeli barang dagangan dia. Sama lah juga keadaannya esok bila kembali dia tua. Maka saat tersebut sudah maksiat, dia uzur, dia sakit. Dia perlukan siapa? Perlukan orang. Dan sampai kepada hari kematian dia perlu juga orang untuk menguruskan jenazah dia dan mengembumikan, menyempurnakan jenazah. Jadi sebab itu kita hidup ni daripada awal mula kita lahir sampai kita meninggal dunia esok, kita perlukan kepada siapa? Kepada orang lain. Itu kalau orang kata dah, aku tak peduli orang dia katakan, hidup aku punya masalah. Hampa jaga diri masing-masing, aku jaga diri masing-masing. Ya, kita boleh cakap hari ni macam tu. Esok-esok kalau kita mati, boleh ke kita guling diri jasad itu masuk dalam kubur? Boleh tak? Tak. Akan ada orang yang akan jamah tubuh kita, memandikan kita, mengkafankan kita, menyembahyangkan kita, lantas menyematikan kita. Jadi kok mana kita yang kata, aku ni tak peduli ke orang, hidup masing-masing, jaga kubur masing-masing. Ya, memang tak ada kubur. Kita pun tak ingin nak berkubur dengan dia. Kalau macam ni punya panggil, aku pun tak ingin nak duduk kubur dengan dia. Memang kubur masing-masing, tapi tanggungjawab kita ini masing-masing perlu orang kata apa? Ta'awun, bekerjasama, buat baik di antara bersama kita, kerjasama. Dia tak boleh yang kata nak mendapat dada, aku sendiri tak. Itu lumrah dan fitrah mereka. Lihat apa yang dinyatakan oleh Muslim, iaitu pengarang kitab kita. Kata beliau, kebajikan itu sebaik nama. Bila sebut tentang kebajikan, dia menggambarkan sebaik ungkapan. Dia sebut kebajikan. Dan apa saja bentuk kebajikan, dia melambangkan kebaikan. Keramahan seramah wujudnya. Bila orang yang bersikap mengambil tahu kebajikan orang lain, maka orang tadi itu kita kenali dia itu adalah orang yang mudah ramah. Ya, pasal dia mengambil berat tentang kepayahan kita. Sebab itu dia kata kebajikan itu selain daripada baik namanya, gambarannya, ia juga seramah wujudnya. Dan kebaikan sebaik rasanya. Dan orang-orang yang pertama kali akan dapat merasakan manfaat daripada semua itu adalah mereka yang melakukannya. Mereka ini akan merasakan buahnya seketika itu juga dalam jiwa, akhlak dan nurani mereka, sehingga mereka pun sentiasa lapang dada, tenang, tenteram dan damai. Itu kita, bila mana Allah Ta'ala dorongkan jalan untuk mudah, berikan kesenangan kepada orang, memberikan kemudahan kepada orang, berbuat kebajikan kepada orang, itu adalah makanan hati kita untuk tenang. Kita jadi rasa tak tenang kenapa? Sebab kita buat tak baik pada orang. Kita kalau buat tak baik, buat lain pada orang, susah hati tak? Susah hati. Tapi kalau mana kita tolong orang, kita cakap baik pada orang, tak menipu orang, bantu orang, senang urusan orang, hati kita apa? Itulah ubat kepada ketenangan jiwa kita. Dalilnya apa? Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau kita lihat, menurut apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Munawi, imam-imam di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah, jadi kadang-kadang ada nama-nama yang agak mirip yang kita perlu ambil perhatian siapa imam.
Antaranya Imam Munawi, dia dekat orang mungkin dengar silap Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi sendiri kalau kita faham, dia ada dua. Satu Imam Nawawi yang mengarang kitab Hadis 40. Dan satu lagi yang disebut Imam Nawawi yang digelar sebagai Nawawi Al-Bantani. Ini ulama Nusantara, ulama tanah Melayu. An-Nawawi antaranya kitab yang saya kira mungkin muslimat pernah dengar, Nasaihul Ibad, karya An-Nawawi. Dulu saya pun sebelum ngaji kita duk tengok karya An-Nawawi, cari juga Imam Nawawi ada kitab nama Nasaihul Ibad, tak jumpa. Rupanya Nawawi itu merujuk kepada Nawawi Al-Bantani, orang Bentan. Orang Bentan. Sebab Al-Bantani. Baik. Sama lah juga kadang kita dengar nama Al-Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar juga ada dua. Satu Ibn Hajar Al-Asqalani, satu Ibn Hajar Al-Haythami. Tapi kesemua ini ulama-ulama yang sealiran dengan kita, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kena hati-hati. Ada ulama yang disandarkan dengan namanya, satu ulama ini memang lari jauh daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Dia ini berakidah jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, filsafah. Dia kata ramai ulama seperti Al-Zahabi mengkritik tentang akidah beliau. Siapa dia? Dia tidak lain tidak bukan merujuk kepada Ibnul Arabi. Ibnu Arabi. Dia ada dua. Ibnul Arabi, ada Al. Ibnu Al-Arabi, ini yang betul. Ibnu Arabi yang ada Al, itulah yang aliran filsafah. Ya, ramai para ulama-ulama mengkritik tentang akidah beliau yang terpesong. Ibnu Arabi, sebab dia menjelaskan kepada fahaman wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni apa? Dia menyamuk, meletakkan Allah Ta'ala itu dalam diri makhluk. Maksudnya apa? Nabi Muhammad itu Allah, Allah itu dalam Muhammad. Kan sesat. Dan banyak kadang-kadang kita lihat dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, antara yang hari ini ajaran yang merujuk kepada wahdatul wujud ni adalah orang yang mempercayai kepada kewujudan Nur Muhammad. Dia membawa ke situ. Lepas tu kita tengok kan, pernah dibincangkan oleh Jakim dan jawatan mufti di Malaysia ini tentang zikir munajat hasbi rabbi. Kan setengah-setengah dah ditukar. Kalau dulu hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Jadi dah ditukar. Nabi Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Supaya tidak lari kepada faksi, kepada Nur Muhammad. Itu perbahasan yang panjang lah. Cuma kita kena hati-hati lah. Sebab aliran hari ini banyak bersembunyi di sebalik kesufian. Walhal sufi itu tak salah, tapi dia menyelinap masuk dalam sufi itu sampai boleh membawa kepada kesesatan. Baik, balik pada perbahasan kita tadi. Maka bila mana kita ini mudah memberikan kebajikan pada orang, memudahkan urusan orang dan sebagainya. Al-Imam Munawi menyatakan apa kepada kita tentang satu hadis, kata beliau, kama taf'alu tujaza bifi'li wa kama taf'alu yaf'alu ma'ak. Yang mana disebutkan seperti kamu lakukan, bagaimana kamu perlakukan kepada orang lain, nescaya kamu akan dibalas setimpal dengan apa yang kamu lakukan. Dan jika kamu diberikan kesempatan untuk lakukan satu perkara kepada orang lain, maka ingat satu hari nanti orang lain juga ada kesempatan untuk melakukan sesuatu perkara kepada kamu. Apa maknanya tuan-tuan?
Bila mana kita lihat hari ini mungkin kita boleh buat jahat pada orang, kita kata pada orang, kita hina orang dengan lidah kita. Kita kena ingat, orang lain ada lidah juga macam kita. Ya. Dan kita tu sendiri, kita kena ingat, kita juga ada tak lemah dan silap kita. Ada. Itulah hakikinya bila saat hari ini kita suka duk condemn orang, kita suka duk hina orang, cerca orang, ya? Atas kesilapan, atas ketelanjurannya, atas kesalahannya. Kita kena ingat juga balik, diri kita ni sepanjang-panjang masa buat benda betul. Kadang-kadang kita juga tersilap langkah, kadang-kadang kita juga terjebak kepada kesilapan dan kesalahan. Nah, bila mana saat dulu mungkin kita sesuka hati mencela, mencerca orang, menghina orang, bila tiba saatnya nanti mungkin orang lain cela dan cerca kita, kita tak. Sebab kita pernah melakukan demikian kepada orang semua. Jadi kalau kita fikirkan benda tu, kita nak tak pilih untuk buat jahat, kita akan pilih untuk buat benda baik. Sebab apa? Sebab kita faham dan yakin kebaikan itu akan berbalik pada kita. Sekalipun tidak di dunia, maka ia dijanjikan di akhirat. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan kepada kita, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Muslim. Apa maknanya? Nabi kata sesiapa sahaja yang berusaha membebaskan seseorang dari kalangan mukmin dari kesusahan dunia, nescaya Allah Ta'ala akan melepaskan dirinya daripada sebarang kesusahan di hari akhirat. Dan barang sesiapa yang memudahkan urusan orang lain dari kepayahan di dunia ini, nescaya Allah Ta'ala akan memudahkan untuknya urusan dunia dan akhirat. Ini janji dari Nabi SAW. Jadi sebab itu kita perlu sentiasa berusaha buat baik kepada orang, mudahkan urusan orang. Sekalipun orang itu kita tak berapa nak kenal, sekalipun dia tu bukan orang ternama dan sebagainya, tapi atas usaha yang kita buat itu, janji dari Nabi SAW kita akan dapat kemudahan, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Baik. Kemudian, ketika diri anda diliputi kesedihan dan kegundahan, masa tak senang, berbuat baiklah terhadap sesama manusia. Berbuat baiklah terhadap sesama manusia. Nescaya anda akan mendapatkan ketenteraman dan kedamaian hati. Betul. Ubat keresahan hati, ubat ketidaktenteraman jiwa. Apa dia? Buat baik pada orang. Buat baik pada orang. Cari jalan untuk kita ni buat baik. Antara bentuk kebajikan yang paling mudah kita buat apa dia? Apa dia paling mudah kita buat? Senyum. Senyum ni kebajikan pada orang. Sebab itu Nabi sebut pada kita, tabassamu wajhaka 'alal mu'min sadaqah. Senyumnya kamu kepada orang-orang beriman itu dikira dan dianggap sebagai sedekah. Macam mana pula yang kata senyuman ini dia satu kebajikan? Kebajikan. Sebab daripada buah senyuman dia mampu memberikan kebaikan secara langsung kepada orang. Kita tengok kan, di mana kita senyum pada orang, orang berjangkit dengan senyuman. Tapi senyuman kita tu dia akan balik kepada niat kita senyum tu dulu. Ada hak jadi orang senyum tu sebab mengenyam. Senyum ni bahasa badan yang tak mampu ditipu. Maknanya kita boleh kenal cara senyum orang ikhlas. Tengok kita, knowledge kita dengan tindakan apa senyum. Senyuman. Senyum hak jenis gatal mengenyam ni lain. Dia renyih dia tu macam ramsu. No. Orang pun dapat baca. Sengit macam ni.
Senyum orang tak betul, kita tahu macam mana. Kan? Senyum orang tak betul kan, kita tahu macam mana. Tidak, kita tahu senyuman kita yang lahir daripada hati tu, yang ikhlas, untuk memberikan kesenangan bila orang melihat kita, itu akan memberikan kebaikan, tambah baik untuk kita. Ya? Itu kalau ada orang tanya, apa ubat anxiety? Ya? Ubat sakit melibatkan tentang psikologi jiwa. Itu kadang kita tengok kan, ada orang dia marah bila mana kita kata kita kena jumpa dengan psikiatrik. Ingat kita nak katakan dia gila dah. Kita semua naknya, hakikatnya bila merujuk kepada mengendalikan emosi, kadang-kadang kita gagal banyak benda. Mungkin hari ini kita berjaya, esok-esok kita tak tahu. Benda yang boleh membuatkan emosi itu tak terkawal dan tak terjaga. Antaranya kalau kita lihat berapa banyak kes yang berlaku. Bila mana tengok-tengok dicederakan orang sampai bawa kepada gunung. Tanya orang keliling, ini baik ni. Macam mana dia boleh buat tindakan macam tu? Saya dulu kan, ingat tak ada kes polis yang lebih langgar budak mak rompit ni dengan dia lenyap dah. Saya selain maaf yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kebetulan kenal dengan dia ni dulu mantan pegawai penyiasat pegawai siasatan jenayah negeri Selangor. Polis jawatan besar. Dia ceritakan saya, anggota yang buat kerja ni, budak ni sebenarnya pendiam. Polis lah. Dan dia tak pernah menaruh dendam pada orang, dan budak ni sebaik-baik orang. Bila tahu dapat laporan lari, yang hak pegawai ni dia tak jaga siasatan jenayah, dia jaga bahagian tata tertib kiamat. Jadi bila jadi macam tu, dia kena masuk apa ni lah tata tertib kiamat buat macam tu lah. Dia kata saya, Ustaz, bila mana tahu berita budak ni, anak buah saya ni, memang dia punya anak buah. Dia punya orang bawahan ni sebelum ni, masa siasatan jenayah. Sebelum ni di Selangor, dia pindah Bukit Aman. Dia cerita dekat saya, dia kata saya tak sangka dia boleh buat macam tu. Dalam latihan dia kena tocor, dia kena tekan, rilat dia budak ni, senang-senang budak dia. Tapi macam mana dia boleh jadi macam tu? Saya kata, itulah Datuk saya tahu. Emosi manusia ni dia tak ada tu. Sebab itu kita kena latih untuk sentiasa mendidik dan mentarbiah emosi kita. Sebab kadang-kadang dia tak terduga boleh bertindak demikian. Puncanya apabila hati itu sebenarnya dia mula sakit, dia mula bermasalah, tapi dia mendiamkan diri, tidak mencari penawar. Lepas itu di antara penawar kepada sakit hati, boleh buat sakit jiwa, boleh juga. Penawar kepada jiwa yang sakit. Jiwa yang sakit tu agak mungkin lembut sikit lah. Penawar kepada sakit jiwa, orang tu kasar pula kan. Penawar kepada jiwa yang sakit, maka selain maaf yang dirahmati oleh Allah, caranya berkebajikan, buat baik pada orang. Salah satunya kita senyum pada orang. Bila kita senyum, sekaligus kebaikan itu akan balik langsung pada kita. Sebab apa? Orang yang kita senyum itu dia juga akan membalas senyuman kita. Lazimnya dia macam tu lah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Bila mana contoh kita ni bantu orang, buat baik pada orang, orang akan balas serta-merta kebaikan kepada kita. Contoh, kita mudahkan kerja orang lain. Kita beratuk, kita tengok barang kita banyak, tengok barang dia dua ni, dek, di depan kita ambil. Tak apalah makcik, tak apa. Makcik barang banyak ni, bawa larat, dia dah tunggu. Contoh, kita mudahkan urusan dia. Saat tu saya maaf, apa berlaku? Dia mudah. Dan dia menyenangkan hati kita. Terima kasih ya. Terima kasih banyaklah, mudah-mudahan urusan. Dan orang tu doa terus. Mudah-mudahan dimudahkan urusan makcik dan sebagainya, sekian-sekian. Kita pun nampak berada. Tapi bila mana kita ini buat tak baik pada orang, kita dengki pada orang, hasad pada orang, hati kita tu akan berbuku-buku kejahatan. Bahkan selain maaf yang dirahmati sekalian,
Kesan daripada itu akan bawa kepada apa? Jiwa kita akan sakit. Kadang-kadang orang tak sakitkan kita pun kita tengok sakit. Pasal apa? Hati dia jahat. Dia dapat nikmat, dia tak senang. Pasal apa? Sebab kita tak suka dia. Kita suka buat jahat pada dia, tiba dia dapat nikmat. Ada tak? Kita suka. Kita tak suka. Bukan sebab itu hati itu akan jadi bertambah sakit. Baik. Kemudian bersedekahlah kepada orang yang papa. Ini cara jalan untuk kita berbakti kepada orang lain, iaitu kita beri sedekah kepada orang yang papa. Maknanya orang yang tidak ada apa-apa. Tolonglah orang-orang yang kena zalim. Nabi pernah sebut kepada kita, unsuru mazlumin wa zalim. Nabi kata, tolonglah orang yang dizalimi dan tolonglah juga orang yang zalim. Sahabat tanya, tolong orang yang kena zalim, kami faham. Dia orang yang kena zalim, orang yang tertindas, kita tolong dia. Contoh kata orang Muslim, kita tolong orang Palestin, mereka dizalimi kan, itu kita faham. Dah bila Nabi kata tolong orang yang zalim pula, macam mana? Dah orang tu zalim nak tolong pula dia. Bukan tolong atas kezaliman dia, tapi kita tolong hentikan kezaliman itu daripada terus menerus. Dilakukan kepada orang lain. Contohlah jalan mu'ah yang sekalian, antaranya apa? Dengan cara menasihati. Cari jalan supaya zalim itu tidak terus menerus berlaku. Itu makna kita tolong orang yang zalim. Dan tolong tu kita masuk sekaki dengan dia, buat zalim pada orang tak. Tolong orang yang zalim dengan makna apa? Kita cuba sedaya upaya untuk menghentikan kezaliman yang dilakukan. Itu tolong orang yang zalim. Jadi antara bentuk kebajikan selain daripada kita ini bersedekah kepada orang yang tiada apa-apa, kemudian kita ni maaf tolong orang-orang yang kena zalim dengan cara apa saja yang kita mampu, seperti memberikan dia makan, tempat tinggal, apa saja pembelaan kepada orang-orang yang terzalim, dan orang yang zalim itu kita tolong dengan menghentikan kezaliman dia dan ringankan beban orang yang menderita. Ringankan beban orang yang menderita. Dan orang yang menderita ni kita tahu apa derita yang dilalui. Contoh antara derita yang dilalui, dia sakit. Cara salah satunya kita mengurangkan penderitaan dia apa? Berikan kata-kata semangat pada dia. Berikan doa yang baik untuk dia. Itu cara. Sekalipun kita bukan tuan doktor, kan? Kita ni bukan orang berpengalaman dalam perubatan, kan? Tapi apa sumbangan kita kepada orang yang sakit? Pertama, berikan dia kata perangsang semangat. Yang kedua, doakan kebaikan untuk dia. Itu Nabi SAW sarankan untuk kita ni buat baik dengan cara apa? Pergi berziarah orang yang sedang sakit. Itu antara sunnah. Antara hak Muslim terhadap Muslim yang lainnya, salah satu daripadanya adalah apabila dia sakit, kita pergi berziarah, jenguk dia sakit. Dan menjenguk orang sakit ni juga, kita kena tahu bukan jenguk saja, dia ada adab dia, etika dia, apa yang perlu kita buat. Pertama sekali, pergi jenguk orang sakit, tolong berikan harapan yang positif untuk dia. Sekali pun kita tahu dia sakit tu, penderitaan yang dia alami berat sangat, kronik sangat. Sekali pun doktor kata, hak ni memang kami dah sumpah sedaya upaya, bawa balik lah, itu betul kan? Sampai kadang bawa balik. Kita jangan duduk janji pula orang yang melemahkan semangat dia. Din, doktor kata apa kan? Aku, doktor kata dah habis jam kata, tak ada jalan. Aku senang sikit apa ni? Aku doktor kata ada lymphoma, kanser. Setiap apa? Doktor cek pasti 4 orang. Jiran aku setiap 4 hari jalan tu. Macam tu. Kita beri dah harapan. Sekali pun doktor kata tak ada harapan. Sebab apa? Sebab doktor hanya menyampaikan dari sudut teori pengalaman dia. Tapi dari sudut kesembuhan, yang Maha Kuasa memberikan kesembuhan pada seorang, dia Allah.
Tak mustahil. Kalau doktor kata macam tu, Allah nak izinkan dia sembuh. Banyak nak berlaku. Banyak juga berlaku. Kita kena bagi perangsang. Sebab tu Nabi SAW ajak pada kita. Bila jumpa orang sakit, Nabi sebut apa? La ba'sa alaih tahurun insyaAllah. Sakit insyaAllah tak ada apa-apa. Mudah-mudahan dia akan membersihkan kamu daripada dosa dan semoga cepat sembuh. Jangan kita berikan dia putus harapan. Ni kadang-kadang pergi dia jadi tok pawang lah macam ni. Tok nujum lah. Din, puasa kaki hang sejuk ni. La haula wala quwwata illa billah. Tak usahlah kita ni duk tengok kata kan, sejuk lah, hidung dah jantung lah, telinga dah jantung lah. Orang tu kan dah elok-elok kuat tiba-tiba lemah. Mana boleh? Adab tu kan. Itu pertama. Yang kedua, doa kan dia. Mudah-mudahan Allah akan beri kesembuhan. Ustaz, saya tak erti lah doa besar. Allah besar juga. Ya Allah, semoga kau nak kuning Allah. Dia orang yang baik ya Allah. Dulu masa kesihatan dia banyak tolong ya Allah. Berharap ya Allah dengan izin ya Allah sembuhkan segala penderitaan dan kesakitan yang dia alami. Oh dia tu. Dia dengar pun tuan-tuan dapat apa? Semangat. Dan satu lagi adab kita kalau pergi ziarah orang sakit, jangan ziarah untuk lama-lama. Melainkan diri dia minta. Aduh orang pusat aku nak sembang lama dengan hang. Itu tak apa. Tapi kalau dia tak kata apa pada kita, kita dah tengok, doakan dia, beri dia harapan, kita diri balik. Orang yang sakit ni dia perlu banyak rehat. Jangan kita ganggu atau rehat dan sebagainya. Allah, aku kawan dia apa sekian-sekian. Dulu lepak sama, sembang sama. Tak, tu masa sihat dia. Masa sakit dia kita kena berpada pada waktu. Dan buah tangan juga kena tengok. Orang kunci manis dia bawa buah anggur. Buah anggur, lebih-lebih lagi anggur yang hitam. Doktor kata itu paling jahat bagi orang kunci manis. Pasal apa? Pasal proses daripada buah anggur hitam kalau makan, proses dia untuk masuk gula tu dalam darah memang paling maksimum 4. Itu orang yang kunci manis jangan duk apa ni lah. Orang kata tak apa, buah pun lah. Ada sakit-sakit yang buah pun bagi dia bantal. Bukan bantal jumpa dia memang bantal dulu. Mana kata tak boleh, buah tu dia tak boleh makan. Buah tu dia tak boleh makan. Baik. Jadi kita berusaha untuk meringankan beban orang yang menderita, sama ada orang yang sakit. Caranya macam mana? Doakan dan berikan dia harapan. Sama juga dengan orang yang ketiadaan wang ringgit sebagainya. Bantu selagi mana yang kita mampu untuk salurkan. Dia tak semestinya banyak. Orang yang memerlukan Islam orang yang dirahmati oleh Islamnya, kita bagi dia berapa saja nilai pun dia akan bersyukur. Sebab apa? Saat itu dia sangat memerlukan. Sekalipun RM10. Dia tak pernah berharap, tak minta. Tapi kita ni sedaya upaya bantu. Ambillah ni kau, saya ni je yang mampu untuk bantu kau. Tidak bolehlah beli makan tengah hari. Contoh. Maka itu adalah bentuk orang panggil apa? Meringankan beban orang yang menderita. Kemudian berilah makan kepada orang yang kelaparan. Ini memang kita sangat-sangat sinonim lah orang Melayu kita dalam bab beri makan orang ni. Itu memang tak boleh ditandingi lah. Sebab beri makan ni benda yang menjadi suatu adat kita masyarakat Melayu. Jadi kalau kita tengok adat masyarakat Melayu ni rata-rata memang kenduri tu sentiasa ada. Sentiasa ada kenduri. Kalau tak ada kenduri kahwin, dia ada kenduri orang selamat. Ada kenduri orang selamat, dia ada kenduri orang nak pergi Mekah. Kenduri itu kadang-kadang sambut orang balik Mekah lah. Kenduri apa lagi? Kenduri masuk rumah baru. Kenduri saja. Dan ini adat yang bukan sekadar adat, tetapi dia di antara perkara yang disyariatkan. Beri orang makan. Jamu orang makan. Baik. Jenguklah orang yang sakit, yang saya sebutlah tadi. Dan bantulah orang yang terkena musibah. Apa saja bentuk musibah. Nescaya anda akan merasakan kebahagiaan dalam semua sisi kehidupan anda. Itu kuncinya. Nak dapat bahagia, sedaya upaya kita ini cari jalan untuk berkebajikan kepada orang. Orang sakit tadi mungkin kita doakan, orang yang kelaparan kita bagi makan, orang yang ditimpa musibah kita ringankan musibah dia. Cari jalan selain mu'amiyah berislam. Apa yang boleh kita ini bantu? Mudahkan orang, senangkan orang.
Sekalipun benda tu kadang-kadang kita nampak kecil. Apa dia? Kadang-kadang kita tengok kita masuk dalam tandas surau masjid. Kita nak qada hajat, tengok potong. Antara bentuk kebajikan kita cara apa? Kita bersihkan kadar mampu kita. Kita tak mau orang lain rasa susah macam kita pula. Macam kita juga tadi. Masuk-masuk tengok teruan. Apalah, ini mungkin Allah nak beri kepada aku kebajikan untuk aku bersihkan sikit. Dia kata janganlah cuci semua, maksudnya cuci tandas dia lah kan. Yang lain tu dia siap buat kerja lah kan. Tapi kalau dia rajin, tak kisah, dia boleh buat. Sebab itu akan memberikan kebahagiaan pada jiwa kita. Contohlah kan, kita buat kebajikan. Cubalah muslimat. Kita kalau buat kebajikan, buat mudah pada orang, hati kita tenang. Hati kita tenang. Contoh macam kita dah berikan laluan pada orang, hati tenang. Hati tenang. Kita ini dah mendoakan orang yang sakit supaya dia sembuh daripada sakit. Hati kita tenang. Hati kita tenang. Hati kita tenang. Dia takkan sakit. Dia takkan tidak tenteram. Ketenteraman itu sudah jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dia akan diperolehi dengan jalan yang mana kita ini bantu orang lain. Itu disebutkan. Baik. Kemudian perbuatan baik itu laksana wangi-wangian. Ini diibaratkan perbuatan baik. Yang tidak hanya mendatangkan manfaat kepada pemakainya. Bukan kita saja yang akan dapat imbal balik daripada kebaikan itu, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan manfaat psikologi. Daripada sudut psikologinya, daripada kebajikan itu terasa seperti ubat-ubat mujarab yang dapat diperolehi di dalam hati orang-orang berhati baik dan bersih. Sama lah juga kita ni kalau tak mampu nak buat baik pada orang banyak, kita cuba mendampingi orang-orang yang baik. Kerana dia akan menjangkitkan kebaikan itu kepada kita. Kan Nabi besar kepada kita kan, kalau cari kawan, carilah kawan yang baik. Kerana ia laksana kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi. Dan kalau cari teman, jangan cari kawan yang tak baik. Ibarat seperti mana kita ini berkawan ataupun bersahabat dengan mereka yang menempuh besi. Kawan dengan orang yang menjual minyak wangi, sekalipun minyak wangi itu tidak kita dapati, tapi baunya akan dekat juga pada kita. Tapi kalau kawan dengan orang yang menempuh besi, maka sekalipun kita tidak menempuh besi, maka api percikan daripada tempaan besi tadi itu akan mengena pada pakaian kita, lantas merosak dia. Ini semua ibarat dan perumpamaan. Jangan tuan-tuan salahkan pula nanti muslimat kata, jangan kawan dengan orang Islam. Itu ada kedai besi, buat patlak semua tak betul. Nabi larang kita kawan dengan orang. Bukan itu. Maknanya orang yang menempuh besi ni dia kan main dengan api. Maka setidak-tidaknya kalaupun kita tak menempuh besi, daripada apa yang dibuat itu, percikan api itu akan kena pada kita. Orang yang jual minyak wangi, sekalipun kita tak pakai minyak wangi, kita akan turut sama wangi. Dan itulah daripada sudut psikologinya, kita nak jadi orang yang hatinya tenang, jiwanya baik, sentiasa melakukan kebajikan. Berdampinglah dengan orang yang baik, berdampinglah dengan orang yang rajin buat kebajikan. Contoh kata kan, kita ni kalau kata nak harap bagi orang makan, mungkin kita ini tak ada daya nak buat. Mungkin keuangan kita dan sebagainya. Tapi kita bila mana kawan dengan orang yang baik-baik, setidaknya kalaupun kata kita ni tak memasak makanan tu, tak menyediakan makanan tu, setidak-tidaknya tangan kita tolong mengambilkan makanan pada orang. Maknanya kita kutip juga kebaikan daripada dia yang masak, dia yang sediakan, dia yang keluarkan biaya belanja untuk bagi orang makan, tapi kita tolong sama untuk bagi orang, ulurkan dengan tangan kita, mudahkan orang untuk dapat makan, dapat pahala juga lah, dapat juga. Maknanya kebajikan itu akan sentiasa berlegar dalam hidup kita, sebab kita bercampur dengan orang baik. Kita bergaul dengan orang yang hari-hari buat kebajikan. Kawan dengan kawan kita yang suka pergi berziarah orang sakit, NGO juga kata kan, kita ikut dia, tengok pergi rumah orang tua,
rumah anak yatim, buat kebajikan sebagainya. Kita duduk berteman dengan dia, maka kebaikan kita dapat sama dah dengan dia. Dapatlah sama. Tapi kalau hak jadi kita duduk dengan orang yang kaki umpat tu, kita pun umpat sama. Kita duduk dengan orang yang jauh daripada majlis ilmu, sama lah juga kita tak sampai majlis ilmu. Sebab kawan itu kata Nabi, al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu dipengaruhi oleh siapa dia berkawan. Jadi duduk dalam lingkungan yang baik, maka kita akan duduk sama melakukan kebaikan. Baik. Itu ibarat umat yang mudah. Baik, melemparkan senyuman manis. Ini saya dah sebut tadi. Bentuk kebajikan yang paling murah. Dia tak perlukan kepada modal duit. Dan siapa yang rasa kalau senyum dia rasa macam membazir sangat dia senyum. Ya kan? Kita senyum ni tak ada perkara yang mengurangkan harta kita walaupun 1 sen duit. Senyum ni. Kepada orang-orang yang miskin akhlak merupakan sedekah jariah. Miskin akhlak ni apa? Orang yang tidak beradab. Dia senyum. Tapi kita kena bersedialah menerima menerima apa? Menerima tekanan dari dia. Bila mana kita ini cuba melemparkan senyuman pada orang yang miskin akhlak. Minggu sudah saya ceramah satu tempat, saya sebut berkenaan dengan kedudukan dosa-dosa yang terbesar Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Pertama, dosa paling besar kalau kita tengok dalam surah Al-Furqan ayat 68 ni, Allah Ta'ala jelaskan pertama dosa paling besar bunuh orang, syirik kepada Allah. Yang kedua bunuh orang. Ketiga zina. Tiba dia datang pada saya Pak Habib Kuliah, dalam keadaan wajah yang macam tak puas. Saya tahu dah dia orang ni nak tanya aku ni kan. Tapi bagus dah, awal-awal dia bagi salam. Assalamualaikum. Salam. Ni aku nak, dia nombor aku. Apalah. Aku nak tanya kau sikit. Ya? Tak ada ustaz lah, kau lah. Ni orang jadi miskin akhlak ni. Miskin akhlak. Bukanlah kata kita nak orang angkat kita, muliakan kita kan. Panggil kita ustaz, tak panggil ustaz, panggil nama pun tak kisah. Tapi setidak-tidaknya adab itu patut mendahului. Dia kata pada saya, tadi kau ada cakap dalam Quran disebut kan, dosa paling besar tu kau sebut bunuh orang. Nombor 2. Baguslah, maknanya dia refeka atas apa yang dia sampaikan. Dia tersungguh boleh rujuk surah Al-Furqan. Tak, aku tahu. Dia tu, apa masalah ni saya katakan. Dia kata dekat saya, sebenarnya salah. Tak mana yang salah? Quran tak salah. Ada ayat lain yang menyatakan dosa membunuh itu duduk bawah, bukan yang paling besar. Itu apa dia? Memfitnah. Dan dalil dia, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dia mula cakap tu, saya kata minta maaf apa ni haji. Tadi bila orang dah berusia ni, saya panggil haji je pula. Janganlah dulu kata saya tak pergi haji lagi tak. Haji tu satu panggilan yang kira kita ni kira hormat lah, panggilan mulia pada orang yang dah berusia kan. Haji. Kalau belah apa? Belah Pantai Timur, kita kata di Terengganu, dia kalau orang lagi tua dia panggil pok. Pok. Kalau kata apa ni? Orang yang berusia perempuan dia panggil mak. Walaupun bukan mak dia panggil mak juga. Baik. Jadi bila ada itu saya jawab. Maaf Ji, ayat pun merujuk kepada, sekarang saya nak tanya fitnah tu apa yang dia suruh fitnah? Lagi besar daripada bunuh. Dia dah mau fitnah. Orang pun tak buat, cakap dia buat. Macam contoh, ada dari kalangan orang-orang yang memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata maksud ayat wal fitnah wa asyaddu minal qatl itu bukan merujuk kepada fitnah bunuh orang. Itu fitnah yang lain. Dah apa masuk fitnah? Ahli tafsir kita kena adil lah. Dia kata ahli tafsir kata fitnah itu merujuk kepada ujian hidup. Segala macam penipuan yang ada dalam hidup, itu fitnah dia. Skop dia luas. Kalau saya nak faham kat sini panjang je.
Dia kata macam mana pula boleh jadi macam tu? Tak, itulah yang apa disebut ahli tafsir, ahli tafsir. Tak. Saya ni dia tapak pula. Saya ni Hanafi tau, Hanafi. Apa pula kes Hanafi tak Hanafi? Kan? Dia nak bagi tahu lah dia ikut mazhab Hanafi. Tak, dia bukan kira ni mazhab Hanafi ni bukan cerita bahas tentang fiqh ni. Cerita bahas tentang tafsir ayat tu. Tak kira Hanafi ke, Hambali ke, Maliki ke, Syafi'i ke dah. Nah, saya kata kita kena disiplin lah, kena adil ikut pandangan mufassirin, bukan ikut kepala kita. Dia kata apa kata? Kata ni mau hajar, cakap orang tua. Kita cakap macam tu mau hajar. Sebab tu bila saya terdetik tu, orang yang mungkin dia ketandusan akhlak, kita kata kurang akhlak, tapi tandus akhlak. Yang orang macam tu kita tak perlu layan. Sebab apa? Sebab kata tuan guru kita, orang yang kita nampak dia itu tak betul, jangan kita layan. Takut kita pun jadi tak betul. Ya. Orang hak jenis orang kata kebodohan tu tidak bertepi, bang. Dia tak ada bodoh tu, orang kata tidak ada penghujung. Jadi kalau kita layan lama-lama kita kalau jadi bodoh. Itu Imam Syafi'i pernah sebut apa? Aku berdebat dengan ratusan para ulama-ulama yang memiliki ilmu, aku akan memenangi debat tadi. Tetapi kalau aku berdebat cukup dengan seorang yang jahil, maka aku akan terduduk dan diam dengan orang yang jahil. Sebab apa? Orang yang jahil ni, dia kalau cakap ikut hati dia tak berdasarkan disiplin ilmu. Jadi tak guna cakap dengan orang ni. Ya. Tapi last sekali dari orang sekalian, tiba-tiba dia konon dia kata, Ustaz, kita geng. Tiba-tiba nak balik pula dia bawa panggil gitu, Ustaz, kita geng. Yalah, terima kasih banyak. Kita kata ada juga orang macam ni. Mana kata kita bila mana senyum pada orang yang miskin akhlak, kita kena terima. Sebab apa? Sebab sikap dan juga pendirian orang ni dia lain-lain. Lain-lain. Sebab itu teruskan kebajikan dan kebaikan. Biarlah orang nak buat apa tak baik pada kita pun, tapi hati kita senang. Hati kita tenang. Habis daripada itu saya pun turun pergi minum. Dia maaf dia kata apa? Mengusi suara. Ustaz pergi layan orang tu buat apa kan? Masa dia tahan nak cakap dengan Ustaz tu. Saya dah tanya dengan Haji tu semua cuit Ustaz lah. Dia ada cuit saya Haji. Dan dia nak tanya, saya jawab lah. Ya Ustaz-Ustaz lain semua tak layan. Pasal apa merapu kan? Ada tak tersebut tentang Hanafi? Ada. Memang semua memang kena Hanafi lah tu. Ya, mana kata yang lain semua tak betul kan? Ya, baik. Sambung boleh sikit. Ini tersirat dalam tuntunan akhlak yang berbunyi walau an talqa akhaka biwajhi talq, sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu yang wajah ceria. Al-hadis. Hadis ini merujuk kepada riwayat Muslim. Hadis sahih. Dia tak sebutkan hadis apa, tapi hadis ini riwayat Imam Muslim yang merujuk kepada kita dituntut untuk berwajah ceria dan baik kepada orang sekeliling kita, kerana dia dianggap sebagai sedekah. Baik. Sesungguhnya kemuraman wajah merupakan tanda permusuhan sengit terhadap orang lain yang hanya diketahui terjadinya oleh Sang Maha Gaib, iaitu Allah Jalla wa'ala. Maknanya kata berwajah yang masam itu akan membuahkan permusuhan terhadap orang lain. Kita kalau tengok orang duduk masam muka dengan kita akan tanya, apa masalah aku dengan kau ni? Sekalipun dia tak ada masalah dengan kita, benda itu akan menambah masalah. Sebab dia duduk muka masam dengan kita. Apa yang kita buat pada dia ni? Nak marah-marah pada orang tak betul kan? Benda itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Sebab itu senyumlah sedaya pada. Sebab kalau kita tengok daripada sudut biologi, otot pada wajah kita nak menghasilkan senyuman, dia hanya perlu kepada beberapa pergerakan otot saja muka untuk melemparkan senyuman. Tetapi untuk menzahirkan wajah yang masam, wajah yang marah, dia memerlukan otot yang banyak untuk berusaha menampakkan kemarahan. Lepas tu jadi stres tu, jadi lemah, jadi sakit. Sebab muka yang masam. Lagi-lagi lemah sekalian pula dia ada masalah. Oh, lagi masam muka. Kira masalah tu bertambah masalah apabila dia
tak berusaha untuk berwajah manis. Senyum. Kalau orang kata tak kena pada dia, tak kata suruh senyum macam tu kan. Cuba kena atas pada hidup. Itulah maksudnya mujahadah, jihad kesungguhan kita untuk melakukan kebajikan pada orang lain. Jangan kaitkan masalah kita dengan orang lain. Dan saya dah cerita kat sini dulu kan. Ada satu ceramah tentang Mu'asir juga. Dia marah budak-budak tu main kat depan. Tak apalah. Betul ada 3 orang. Anak siapa ni tolong angkat, saya nak kajak ni. Tolong sikit. Mak ayah dah tak bawa dekat. Tak lagi budak-budak tu lari lagi kat dalam. Saya cakap 2 kali lagi tolong. Jangan buat saya jadi marah ni. Kalau tak pergi saya balik ni. Tak buat. Kali ketiga budak. Lepas time tu je tak ada mak saya. Ustaz tu sudah marah. Dia kata saya cakap tak faham bahasa betul. Ada tutup buku kata saya balik lah. Masalah betul. Surau pun masalah. Kat rumah masalah. Maknanya ada permasalahan di rumah. Dia bawa keluar. Habis marah keluar. Dia balik. Dia tahan Ustaz. Tenang Ustaz. Tak ada. Dia dah kemas dah balik. Balik dia kata Ustaz. Saya ada macam tu. Takkanlah saya nak kata dekat NDK. Jadi saya ni penceramah juga. Bagi saya gantilah. Takkan nak kata macam tu angkat bangku pula kan. Jadi dah buatlah. Dah kosong waktu malam tu. Saya dah nak pergi dengar kuliah. Dah tu tak boleh jadi dengar kuliah. Pasal apa? Ustaz dia dengar dia tak boleh kawal emosi. Dia tak boleh nak kawal emosi. Jadi sebab itu kita mana kita ini melempiaskan ke ke masalah kita kepada orang. Dia bukan menambah masalah, dia bukan mengurangi masalah, bahkan akan menambahkan lagi masalah. Jadi berusaha untuk kita ini berlaku tenang dan berwajah manis kepada orang keliling. Baik. Seteguk air yang diberikan seorang pelacur kepada seekor anjing. Ini ada dalam hadis riwayat Bukhari itu. Kisah sahih. Yang kehausan dapat membuahkan syurga yang luas seluas langit dan bumi. Maknanya atas usaha ataupun daya dia beri kebajikan sekali bukan pada manusia tapi kepada seekor anjing. Anjing ni binatang yang bersifat muhalazah, najis, tapi diberikan minum pula pada anjing tadi juga sebab kebajikan yang mampu dia hulurkan kepada makhluk. Sekali pun hanya memberi minum, itu menjanjikan syurga untuk dia. Dah kita kalau buat baik semua orang, sama manusia, lagi pula orang beriman. Jadi ketiga tu selain mu'ahir sekali, walau sekadar senyuman, benda itu mustahil tak untuk menjadikan asbab dapat kita masuk dalam syurga Allah. Tak mustahil. Mungkin kelak kita masuk dalam syurga Allah sebab apa? Kerana amalan kita. Kita ni berwajah manis. Kita ni berwajah manis kepada orang lain. Kita ini memudahkan urusan orang dan sebagainya sedang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sini. Maka bila merujuk kepada apa yang disebutkan dalam kitab kita ini, antaranya kisah bagaimana seorang yang pelacur memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan, maka dia mendapat syurga. Ini kan pula kita, bukan kepada anjing tapi sesama manusia. Ini merupakan bukti bahawa sang pemberi pahala adalah zat yang maha pemaaf, maha baik dan sangat mencintai kebajikan, serta maha kaya lagi maha terpuji. Wahai orang-orang yang merasa terancam oleh himpitan kesengsaraan, kecemasan dan kemudahan hidup, kunjungilah teman-teman kebajikan. Disarankan untuk kita bersama dengan orang-orang positif. Sibukkan diri kalian dengan memberi, mengunjungi, membantu, menolong dan meringankan beban sesama manusia. Dengan semua itu, nescaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan dalam semua sisinya, rasa, warna dan juga hakikatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma li 'ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sedang dia tidak menanggung budi sesiapa pun. Yang patut dibalas hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi.
Dan demi sesungguhnya dia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat dengan mendapat segala yang diharapkan. Surah Al-Lail ayat 19 hingga 21. Maka kunci kepada bahagia itu, tolong orang, mudahkan urusan lain, jangan mengharapkan kebajikan darinya, tapi harapkan kebajikan dan imbalan yang sebaiknya dari Allah. Kalau kita mengharapkan kepada makhluk, yang pasti kita juga akan kecewa. Contoh kita kalau tolong orang, kita harapkan dia ucap terima kasih. Kita tak ucap terima kasih, apa hati dia rasa? Ya, ini orang dah senang-senang tolong dia, terima kasih. Tapi kalau niat dia tolong orang, tak apa. Apa yang aku buat ni, aku faham dan aku yakin ada pahala di sebaliknya. Maka kita tak akan kecewa. Sebab apa? Sebab kita tak mengharapkan kepada orang lain untuk memberikan kebaikan pula kepada kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ikut sudah turun perkongsian kita pada pagi ini. InsyaAllah pertemuan kita akan datang. Kita akan sambung lagi perbahasan kita pada tajuk yang ke-8 pula. Usirlah kekosongan dengan apa? Kesibukan. Maknanya kita dituntut untuk menyibukkan diri kita. Jangan biarkan masa itu berlalu dengan perkara yang kosong dan sia-sia. Betul dalam Al-Quran Allah Ta'ala dah jelas pada kita, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, manusia itu sesungguhnya sentiasa dalam kerugian. InsyaAllah kita akan ulas dan kupas pada pertemuan yang akan datang jika diizinkan oleh Allah. Allahu a'lam. Sebelum kita sambung, ada soalan di sini. Saya. Ini ada jadinya orang besar juga ni. Sama yang menjadi boleh dapat syurga. Sebab itu hati kita tak boleh faham secara literal. Maknanya kata secara zahir hadis itu hanya sekadar perumpamaan bagi orang yang berkebajikan kepada walau seekor anjing pada zaman tu lah. Tapi hakikinya yang mana kita bila sebut balik kepada hadis-hadis yang melarang untuk kita hidup anjing dalam rumah, jadikan anjing itu sebagai pet, binatang peliharaan dan sebagainya, kerana dia akan menjauhkan diri kita dari malaikat rahmat. Maka kalau digunakan hadis ini tak kena pada tempat. Dia tak kena pada tempat. Jadi sebab itu pemahaman tentang hadis ini dia perlu kepada pemahaman yang benar tentang syarahnya. Jadi orang yang faham tentang hadis ini, dia kata, oh, macam tu bela anjing lah, mama mai pakai bela anjing. Pasal apa? Boleh membuahkan syurga. Kan itu maknanya. Banyaklah hadis kadang-kadang kita lihat kan. Bila Nabi suruh kata, wakul mimma yalik, makanlah apa yang dekat dengan kamu. Kita tak boleh ambil faham makan dekat dengan kita. Kalau kena dekat kita sama malaikat, orang kena malaikat. Dia kena ada penjelasan. Kalau yang jauh, minta orang dekatkan dengan kita. Itu kaedah. Jadi dia bukan faham secara literal. Sebab itu kena mendalami hadis itu secara betul. Salah faham kita mengambil hadis dan kita mengamalkan hadis itu mengikut pemahaman kita, hukumnya akan menjadi berdosa dan haram. Allah. Jadi penjelasan betul. Ya. Jadi digunakan dalil. Ada kata dia menyalahgunakan. Ya. Jadi tugas para pendakwah dia kena jelaskan betul-betul tentang al-ihwal berkaitan dengan hadis ini, bukan galakan untuk belanjing salah. Allah. Kemudian soalan kita. Soalan insya-Allah kita tangguh dulu dengan tasbih kafar surah Al-'Asr dan kita tutup dengan doa insya-Allah. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.